Baik. Okey, kita mula Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Untuk bab 1 tajuk kita adalah tajuk bulatan. Mari kita lihat soalan nombor 1. Saya harap semua dah ada modul ini. Setiap kelas saya dah bagi modul dia. Ini modul yang keempat pembelajaran untuk pengukuhan sebelum kita menjawab SPM tahun ini. Jadi untuk soalan nombor 1, rasanya kita pernah buat soalan ini saja, kita nak refresh balik. Okey. Rajah 3 menunjukkan sektor ABC berpusat A dengan keadaan AB, BC, AC itu sama panjang. Okey, so mana AB, BC? So ini dia AB dan BC sama panjang sama ini, sama panjang ini, sama panjang ini, sama panjang ini lah. Jadi cari perimeter dalam sebutan P dan pi kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek. Ni kawasan berlorek kita ni, cari perimeter dia dengan keadaan dalam bentuk P dan juga pi. Okey, so kita kena ikut arahan soalan. Ini kertas 1 negeri lain. Kalau kita lihat kertas 1 ni, soalan ini. So apa kita kena faham dulu pada peringkat awal ni kita kena faham dulu bahawa yang kalau sisi sama segitiga, maknanya sudut dalaman tu 60 darjah lah. Kita faham sisi dia sama Okey, so kita nak cari perimeter lengkuk BC dan tambah BC, panjang BC lengkuk BC. Kita nak cari panjang lengkuk BC dengan panjang tegak BC ni. Okey, tapi peringkat awal ni kita tahu itu adalah 60 darjah sudut. Kenapa 60 darjah sudut? Sebab sisi setiap segitiga ini sama. So, kalau setiap segitiga sama, setiap sudut itu 60 darjah. Maka, untuk dapatkan lengkuk BC, kita kena tahu bahawa rumus yang kita selalu belajar adalah S sama dengan jejari theta. Okey? Jadi, oleh itu, jejari kita P. Lepas tu theta ni mesti dalam bentuk radian. Sebab itu cikgu dalam ruang yang kurungan ini adalah dalam bentuk radian, di mana 60 darjah kita kena tukarkan kepada bentuk radian, iaitu darab dengan pi bagi 180 darjah. Baik, untuk perimeter lengkuk BC untuk bahagian inilah. Untuk bahagian panjang tegak BC P saja sebab ini panjang dia adalah sini apa? P Okey, ini P. Okey, so kita tambahkan mereka berdua. Jangan lupa buat pengiraan 60 darjah. Kalau bahagian 180 adalah 1/3. Pi, awak biarkan pi sebab soalan dia memang nak dalam keadaan jawapannya bentuk pi. Jangan awak tukar pula. Lepas tu darab dengan P. Ni kita dapatlah. And then tambah P. Itu sahaja. 3 markah. Okey, dengan penggunaan rumus S sama dengan jari theta. Okey, ini permulaan Rasanya soalan pertama ni cikgu bagi warm up question je saja untuk pengetahuan semua. Okey, kita lihat soalan nombor 2. Kalau boleh lihat soalan modul awak ni, kalau dah boleh print Kalau tak ada printer tu, minta kawan printkan ke, ataupun esoknya hari dalam sekolah awak pinjam kawan awak photostat soalan-soalan ini. Okey, kalau boleh lah Okey, jom kita lihat soalan nombor yang kedua. Okey, soalan nombor 2 ni agak pelik sikit gambaran dia, tapi tengok dulu soalan dia. Okey, rajah 3 menunjukkan sebuah layang-layang yang mempunyai paksi simetri BQ. Okey, paksi simetri ni garis tegak ini dari B ke Q. Ini layang, contohlah. Okey, kemudian diberi ABCE ialah sebuah semi bulatan. Mana Yang ni ABCE yang sebesar inilah. ABCE adalah semi bulatan berpusat di E dan berdiameter 20 cm. Maknanya A ke C ni 20. Okey, maknanya A ke C tu 20. Kalau ikutkan AE tu 10, EC tu 10. Itu kena faham dulu lah. ADC dan PQR. ADC dan PQR ialah lengkuk bulatan berpusat di O. Masing-masing berjejari 25 cm dan 15 cm. Okey, soalan A, cari dalam sudut AOC dalam darjah dan minit. Dalam darjah dan minit. Ini hati-hati Ada masa dia darjah saja, tapi kalau dalam minit macam mana? B,
hitung luas kawasan berlorik. Maknanya kawasan yang berlorik gelap ini, okay, dengan kawasan yang kat bawah ini, kita kena cari. Jumlahkan mereka berdua. Itulah jumlah kawasan luas yang berlorik. Okey, kita tengok soalan A dulu. Bagaimana? Ada idea tak macam buat soalan A ni? Dia kata cari sudut AOC. Maka kalau kita lihat betul-betul sudut AOC ni adalah yang bahagiannya AOC sudut ni. Sudut ini kita okey, berapa sudut ini? Okey, apa kita kena lakukan? Okey, apa maklumat yang telah diberi kat sini? Kalau kita lihat sini panjang AE 10 cm, EC pun 10 cm. Jari tadi dia mengatakan sini 25 cm, betul? Dan di sini okey, itu saja. So apa kata kita bagi tumpuan kat segitiga ni dulu? Segitiga ni. Okey, kita bagi tumpuan kat segitiga ni. Sebab kalau kita lihat segitiga EOC ni, kita tahu bahawa EC panjang dia 10 cm dan OC adalah 25 cm. Apa cikgu nak buat? Sekarang ni cikgu nak cari sudut EOC. Dah dapat sudut EOC ni, lepas tu kita kali dengan 2 untuk panjang sudut AOC. So kalau kita dapat sudut AOC ni, apa cara kita boleh lakukan? Gunakan kaedah trigonometri. Trigonometri apa kita boleh gunakan? Siapa boleh beritahu cikgu? Kita nak gunakan trigonometri. Trigonometri apa yang gunakan? Sin ke, cos ke, tangent? Kalau sudut di sini kita nak cari. Siapa tahu? Ada idea? Sin. Sin. Bagus. Sin. Kita guna kaedah sin. Okey, nak dapatkan sudut tu, kita gunakan sin. Yes. Sebab bertentangan dengan adjacent. Yang paling panjang ni kita panggil adjacent. Okey, so jadi sin sudut EOC sama dengan 10/25. Maka kita dapatlah sudut itu dalam keadaan shift gunakan kalkulator. Shift sin 23.58 darjah. Okey. So, dah dapat? Gunakan kalkulator shift sin, tekan kalkulator tu shift sin. Lepas tu dapatlah 23.58. Okey, ingat sebab sudut ini adalah yang di bahagian kecil tu EOC. Okey, 23.58. Apakah sudut keseluruhan AOC? Darab 2. Maka bila awak darab dengan 2 AOC ni, awak akan dapat 47.16 darjah. Oleh kerana dalam darjah dan nak minit. Ini dalam perpuluhan. Apa caranya kalau kita nak jadikan kepada minit? 47 darjah. Tekan balik kalkulator macam mana kita kena cari kalkulator, okey. So dalam kalkulator kita ni tekan minit macam mana, siapa tahu? Okey, so 2 darab 23.58. Okey, 3.58 kita akan dapat inilah nilai ini. Tapi nak dapatkan dalam bentuk minit, awak tekan lagi yang ini. Apa ni, ada koma-koma atas ni. Tekan ni 47.9 minit. Ambil yang ni je, 36 ni tak payah. Okey. Baik, so 47.9 minit. Ambil yang itu. Nilai-nilai dalam bentuk darjah dan minit. Okey, ini jawapannya. Okey, so berhati-hati bila awak baca soalan tu, okey, jangan terus faham apa maksud darjah dan minit. Okey, so kita dapatkan. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, B ni agak perlu perhatian sedikit sebab dia banyak ruang yang kita perlu gunakan. Sebagai contoh kita nak dapatkan luas kawasan berlorik. Okey, apa kata kita cari luas kawasan berlorik yang besar ini dulu. Yang ruang yang atas ini dulu. Ada idea tak macam dapatkan luas ini? Okey. Ada idea tak siapa dapatkan luas ini? Apa cikgu tunjukkan dulu. Apa kata kita bagi tumpuan kepada kawasan ini? ADC dengan ni sektor AOCD ni dulu. Kenapa? Kita nak cari luas ini dulu. Cari luas yang mana bahagian? Yang luas bahagian ini yang cikgu beritahu tadi. Okey. Okey, kita nak cari luas bahagian ini. Okey. Cari luas ini dulu. Okey, seperti inilah. Okey, so apa kita buat? Cari luas bahagian itu dengan keadaan bahawa kita tahu sini 10 cm. Okey, kita dah tahu sini 10 cm, sini pun 10 cm. Kita tahu sudut 47 minit 9 darjah.
Sini 25. Okey, so kita gunakan konsep besar tolak segitiga tu. Okey, ingat kita nak cari luas ni luas ni dulu. Luas yang ADC, ADC saja. So bila kita dapat luas yang kawasan itu, okey, cari luas yang tadi cikgu dah lorek tadi. Okey, cari luas ini. Okey, yang kita nak cari ni. Maka apa formula kita nak pakai? Luas 1/2J kuasa 2 theta. Okey, kita cari dulu. Ingat perlu theta ni dalam bentuk radian Theta ni dalam bentuk radian. Kita kena darab dengan 180 pi bagi 180 darjah. Dan pi ni cikgu lupa nak beritahu. Okay, untuk soalan ini dia kena tukar kepada 3.142 pi macam biasalah. Okey, so awak kira nilai ini awak akan dapat nanti dulu Okey, lepas itu awak cari pula luas segitiga ni dengan menggunakan rumus senang cerita yang kita baru belajar baru-baru ini iaitu 1/2 AB sin theta. Rumus ni datang daripada rumus solution of triangle bab 9 yang kita belajar form 4 dulu. Okey, maksudnya sin theta ini mesti dalam bentuk darjah. Theta ni kalau guna trigonometri perlu diingat bahawa dia gunakan darjah bukan radian. AB ni maksudnya apa? Ini panjang A, panjang B. Sudut di dalam ini kita gunakan dan nak dapatkan luasnya semestinya sudut ini mesti ada kiri, kanan dia mesti ada nilai. Barulah kita dapat luas segitiga itu. Okey, so ini yang kita belajar masa form 4 dulu Okey, so kira ini dua. Ini awak akan dapat tolak mereka berdua. Okey. So kenapa 25 sini? Sebab jari dia sini 25 Sini 25. Sini pun 25. Kiri kanan dia 25 atau senang cerita 25/2 lah pun boleh. Okey, tapi nak mengingatkan awak untuk nak gunakan rumus ini, sudut ini kalau nak cari segitiga, sudut ini mesti ada nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan dia, sisi dia. Okey, barulah kita bercari luas segitiga. Okey, so itu part tu kita dah 25 sin 47 darjah 9 minit. Jadi selepas kira semua benda-benda ni kita akan dapat nilai dia 28.09. Okey, itu luas kat mana Ini luas yang cikgu beritahu tadi, luas yang bahagian ini Luas yang bahagian ini, yang warna merah ni, cikgu dah lorekkan ni. Okey, luas yang warna merah, bukan luas yang warna coklat tu, yang warna kelabu ni Baik, kenapa cikgu cari luas tu? Sebab nak dapatkan luas yang besar, yang kawasan yang berlorek tadi, okey, yang kawasan berlorek yang atas sebelah ABC ni dulu. Okey, kita perlu cari luas ni dulu. Okey, kenapa luas yang besar ini 180 darjah? Sebab kita kira sudut ini ialah 180 darjah. Dapatkan luas yang besar ABC ni. Jadi 180 darjah, theta kita itu 180 darjah. Tapi kita perlu tukar kepada bentuk radian. Okey, radian ini. Okey, dalam mana darab dengan pi 180 darjah. Jari dia 10. Sebab inilah dia 10 cm. Jari dia 10 kuasa 2. Maka luas dia adalah 157.1 cm square. Itu yang seluas semi bulatan. 157.1 cm kuasa 2. Okey, untuk dapatkan luas kawasan berlorek ni pula. Itu sebab dia banyak kerja sikit Maksud kawasan ini, okey, kita kena buat dan luas semi bulatan tolak dengan luas yang kecil yang kita dapat tadi. Kawasan ini Okey, so maknanya bila luas semi bulatan itu digunakan tolak dengan luas kawasan yang ini kita tolakkan mereka 157.1 tolak 28.09. Maka luas itu adalah 129. Okey, so ini kita kena dapatkanlah. Okey, awak gunakan 129.01 cm kuasa 2. Okey, bagaimana dengan luas yang kat bawah ni pula? Okey, yang luas kat bawah ni seperti biasa
Kita lihat luas kat bawah ni. Kita gunalah rumus tadi juga. 1/2 jejari kuasa 2 theta. Okey. Kuasa 2 theta. Okey. Jejari dia 15. Sudut dia sama dengan sudut 47.9 ini pun sama. Sama dengan 47 darjah 9 minit. Sama juga. Maka kita gunakan rumus. Cuma perlu ingat, kena tukar dulu. Kita tak tukar tadi. 47 darjah 9 minit ni tukar dulu dalam bentuk radian. Okey, ni dalam bentuk radian. Okey. Jejari dia 15. So, 15 kuasa 2. So, awak kira. So, 92.59 cm square. Maka, apakah luas kawasan Belorek? Okey, yang besar tadi, yang kawasan ini. Okey, jumlahkan dengan kawasan ini. Okey, kita dapatlah jumlahnya ialah 129.01 tambah 92.59. Jawapannya ialah 221.59 cm square. Okey. Setakat soalan nombor 2 lah ya. Faham guys? Alright, ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Tak ada Boleh teruskan? Boleh I hope so. Okey, kita lihat pula soalan nombor 3 Okey, nombor 3 ni pun daripada soalan percubaan negeri lain. Mari kita lihat. Kita berkaji dulu soalan dia. Apa dia nak Ada okey, so rajah 6 menunjukkan sektor JOK berpusat O dan berjejari 24 cm. Okey, good. So theta dia tak bagi sudut berapa. Cuma diberi sini titik L berada pada garis lurus OJ dengan keadaan OL OJ 34. Okey. Jadi hitung nilai theta dalam radian. Kemudian soalan B dia apa? Perimeter bagi kawasan Belorek. C dia luas bagi kawasan Belorek. Okey, bila dibagi nisbah ni, kemahiran nisbah ni cikgu nampak ramai murid tak berapa faham tentang nisbah ni. Saya pun tak padahal benda ni dah belajar masa form 1 lagi. Kita tengok bila saya lihat beberapa murid gagal nak memahami konsep nisbah ni. Okey, kalau saya nak tanya nisbah OL berapa? Siapa tahu OL? Sini. Nisbah OL ni bagi tak? 3 kan? Betul tak? 3. Okey, kalau LJ apa? 1. 1. Betul. Okey. OJ 4. Okey, so maknanya LJ tu 1 lah. Kalau cikgu nak tanya berapa ukuran LJ tu, siapa tahu? 8. 8, bagus. Dah tangkap dah. 8. Itu 8 cm. 8 ke? Bukan lah. Siapa tahu? bukan itu 6. Yes. Bukan 8. Saya dengar macam 8 tadi. 6 jawapan dia. Okey, so ini 6. Itu 6. 6 cm. Kalau sini 6 cm, berapa panjang sini pula? OL apa? Itu 18. Yes, 18 cm. Bagus. Okey, bagi mereka yang tak tahu, cara nak dapat panjang ni. Okey, apa kita kena buat? Okey, cikgu kena ajar juga ni sebab ramai tak tahu nisbah ni. Pelik cikgu. Sebab nanti kan bukan hanya soalan mana-mana chapter pun ada nisbah. Soalan mana-mana bab. Cikgu risau tu. Nanti tak boleh nak gunakan. Okey, panjang ni semua berapa? 24 kan? Okey, cikgu nak ajar jugalah. Nisbah ni 24 cm. Dia bagi OL, OJ, cara nak dapat. Okey, ada setengah orang dia dah tangkap dah. Setengah orang dia tak dapat tangkap. OL dengan cikgu nak ambil LJ lah. Okey, contohlah LJ. Okey. So OL ialah 3, LJ ialah 1. Cikgu OJ 4 lah, cikgu tahulah. Okey, kita katakan macam tu lah Baik. Itu LJ. Oh, sorry. OJ nama. OJ, sorry OJ ialah 4, nisbah je lah. Kalau kita buat pecahan, bentuk dia macam ni. OL, OJ,
Maknanya sama dengan 3/4 dalam bentuk pecahan. Baik, OJ berapa panjang dia? OJ 24. Awak tulislah OL bahagi 24 sama dengan 3/4. Maka OL ialah 3/4 OJ. Apa OJ pula? Darab 24 lah kan? Darab 24. Okey. Sebab 24 ini pindah sana jadi darab. So maka ini 4, 24 darab 6, 3 darab 6 OL ialah 18. 18 pula. Betul lah 18. So sini 18. Maka kalau LJ tolak dengan 24, 6. Itu caranya. Okey, so hati-hati bentukkanlah bentuk pecahan dulu. Kalau nak dapat ukuran panjang sebab dia dibagi nisbah. Okey, so kita bentukkanlah bentuk pecahan dulu, and then awak kira sikit-sikit demi sedikit. Okey, so soalan A, cari nilai theta dalam radian. Okey, tadi kita dah bentukkan, ini 6 cm, sini 18 cm, tak ada masalah, nisbah 1/3. Nilai dalam theta radian so kita tumpukan kepada segitiga ini. Okey, segitiga ini yang mana sini panjang dia 18 cm. Okey, bersamaan dengan kita gunakan 18 cm dengan 24. 18 cm 24. So kita buat cos cos 18 bagi 24. So kita shift cos, kita akan dapat theta. Apa benda ni? Salah. Okey, ni yang tengok salah ni. Tiba-tiba hilang. Patutnya ada benda yang cikgu nak kena buat ni, tak tengok Okey. So daripada sini terus ke sini, awak tekan shift cos 41.41 darjah. Dalam radian. Radian pastinya awak kena tukarlah darab pi bagi 180 darjah. Alright. So itu theta. Maka 0.7228 radian. 41.1 darab pi bagi 180. Betul lah. Dia kira lah. Tolong kirakan untuk cikgu sekali. Takut cikgu pun tersalah kira ni. Okay, cikgu sekarang type error type pula. Okay, so tengok apa berlaku. Betul Semua setuju Okay, boleh screenshot kalau nak. Okay, boleh berteruskan Okay, good. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada Baik, seterusnya. Perimeter bagi kawasan berlorek. Maknanya kalau kita lihat kat sini kawasan berlorek. Ini 6 dah ada. Cuma yang kita tak ada adalah kawasan lengkuk ni. Panjang lengkuk ni dengan panjang LK. Jadi apa kita buat dulu? Cari dulu KL punya panjang ataupun LK ni panjang ini dulu. Cari panjang ini dulu. Okey, jadi kita lihat gunakan teorem Pythagoras. Okey, 24 kuasa 2 tolak 18 kuasa 2, kita akan dapat 15.875. Alright. Okey, so 15.875 dah ada untuk KL. Kemudian kita cari panjang lengkuk KJ pula. Kalau lihat lengkuk KL ni, KJ ni kita hanya gunakan rumus S sama dengan jejari theta. Tak ada masalah sebab jejari dia 24 dan theta tadi kita dapat 0.7228 Sebab situ kita kira kita akan dapat 17.347 cm. Kemudian dah tahu perimeter dia, dah tahu panjang lengkuk, dah tahu panjang KL, dah tahu panjang LJ, kita jumlahkan. Itulah perimeter kawasan berlorek. Maka jumlahkan mereka, kita akan dapat 39.222 cm. Terlebih 2 kot. Cuba awak kira masing-masing, betul tak? Okey, sama-sama kita buat kiraan masing-masing. Keluarkan kalkulator. Alright. Kita sama-sama bincang. Kalau ada masalah, beritahu cikgu. Okey Betul. Betul. Betul Okey, boleh teruskan. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Kalau dah betul, semua dah setuju, kita pergi ke luas kawasan berlorek. Okey, nampak rumit? Macam mana dapatkan luas kawasan ini? Agak-agaknya macam mana gayanya? Siapa tahu?
Dapat luas sektor tolak dengan luas segitiga. Ya, betul. Luas sektor adalah luas keseluruhan ya. Sektor bulatan dengan tolak dengan luas KLO segitiga. Kalau kita lihat inilah contohnya lah. Luas sektor tolak dengan luas segitiga tu saja barulah kita dapat kawasan berlori. Maka tak susah. Cuma kalau kita lihat ini luasnya. Cikgu gunakan luas 1/2 AB sin theta untuk segitiga ini Ini memang minat cikgu lah. Kalau nak gunakan luas segitiga biasa pun boleh. Tapi awak kena tahu panjang ini. Panjang ini dengan gunakan panjang ini. Tapi kalau gunakan luas ini, gunakan formula 1/2 AB sin theta untuk segitiga ni. Kita dah tahu sudut dia. Sudut dia yang kat theta sini. Yang penting si kiri dan kanan sudut itu mesti ada nilai. Sisi kiri dan kanan daripada sudut tengah-tengah tu mesti ada nilai. Kita dah ada dah. Okey. Tapi kita teruskan tengok apa jadi. Ini dia. Okey, untuk luas sektor ni kalau kita lihat 24/2 itu jari dia dan 0.7228 itulah sudut dalam radian yang kita daripada soalan sebelum kita dapat Lepas tu tolak dengan 1/2 AB. Okey, maknanya AB kita yang ini AB kita yang bahagian ni. Saya selalu kena ingatkan budak-budak. Okey, ini A. Okey, ini B. Okey, digunakan. Yang mana sudut dah ada di tengah-tengah AB tu dah ada. Itu 41. Ingat trigonometri gunakan darjah Jangan gunakan radian. Kalau digunakan istilah trigonometri ni gunakan theta je dalam bentuk darjah. Okey, yang lain-lain tu 18, 24. Okey, sebab kiri dan kanan daripada sudut itu tengah-tengah dia ada nilai. Itu 18 dan 24. Okey, ini untuk peringatan lah. Kalau awak nak gunakan 1/2 tinggi darat tapak pun boleh juga. Tapi masalahnya awak kena cari ni dulu. Tinggi darat tapak pun boleh. Cuma awak kena tahu panjang ini. Ini panjang ni kena tahu. Ni tinggi dia. Okey, ni tinggi dia. Okey, kalau nak gunakan rumus tinggi tapak, ini awak kena kira teorem Pythagoras nilai tadi pun boleh juga. Apa nilai teorem nilai tadi yang kita dapat? Yang bahagian panjang ini kita dapat tahu kan? Okey, boleh juga. Tapi cikgu lebih gemar gunakan rumus ni. Lebih senang lah. Okey. So, jadi 1/2, 24/2. Okey, kuadrat 0.728. Tolak dengan yang segitiga ini. Setelah kira, tolong kira sama-sama. Dapat tak jawapannya? 65.296 cm square. Okey, faham tak setakat ni? Boleh lah sikit-sikit tu boleh lah Alright. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh? Boleh cikgu. Okay, Boleh. Okey, dah setuju lah tu. Cikgu, Ya, ada salah? yang radian tu kan, memang kena ambil 4 tempat perpuluhan ke? Lebih tak apa. 3 tempat pun. Dia 4 significant figure. Kalau boleh 4 angka bererti lah. Okey. 4 angka Kalau bererti. saya ambil 3 dapat nombor lain. Apa lebih kurang tak? 65926 ada tak? Nilai dia. 65352. Okey, maknanya kena ambil sampai 4 lah. 4 significant figure lah. Okey, kalau boleh lah. Okey. Okey. So cuma sudut 2 lah. Kalau 4 ni pun 4 significant figure ni. Ni 4 apa panggil? 4 angka bererti. Ini pun 4 angka bererti. Kalau boleh kalau boleh lah. Okey, next question. Nombor 4. Nombor 4 ni kena hati-hati sikit. Dia ada rumit dia. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Apa kita dapat kat sini? Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan yang berjari 7 cm. Dia beri bahawa perimeter segitiga AOB ialah 21 cm. Baik, so kita tahu segitiga ini mempunyai perimeter AOB ni mempunyai perimeter 21 Ini AOB. Perimeter segitiga ni adalah 21 cm. Okey, ingat kalau dia bagi bracket guna pi 3.142, kita gunakan pi 3.142. Kalau dia tak beri pi ni, maknanya kita kena jawapan kita dah bentuk pi Peringatan semualah. Untuk soalan A, cari sudut AOB. Okey, soalan B,
perimeter bagi tembiring minor AB. Tembiring minor AB kat mana tu nanti kita terangkan. C. Luas bagi kawasan berlorek. Okey, tengok satu-satu apa jadi. Okey, sudut AOB kita tahu bahawa perimeter segitiga adalah 21, maka AO 7 cm, OB 7 cm, AB pun 7 cm. So agak-agak theta tu berapa darjah? 60 darjah. Okey, 60 darjah. 60. Betul. So kalau 60 darjah, maknanya dalam radian ialah kita kena tukar dengan darab dengan radian pi bagi 180 darjah sehingga kita dapat nilai. Okey, ingat pi itu adalah 3.142. So kiralah 1.047 radian dalam radian. So 4 significant figure. Nampak tak 4 angka bererti. Okey. Seterusnya ni tak susah lah. Cuma kena faham sikit tentang kalau segitiga tu sisi sama, maknanya setiap sudut dalamannya adalah 60 darjah. Okey, seterusnya. Tengok apa jadi. Perimeter bagi tembiring minor AB. Kat mana tu Yang kat bahagian mana tu? Agak-agaknya bahagian mana? Di sini. Kecil. Yang kecil ni. So, perimeter ni maksudnya panjang AB yang lurus dengan lengkuk AB. So apa yang kita kena lakukan, panjang AB yang dulu ni kita dah tahulah, iaitu 7 cm. Yang kita tahulah. Yang kita nak cari adalah panjang lengkuk AB. Itu senang saja. Kita gunakan rumus S sama dengan jejari theta. Maka 7 darab 1.047 60 darjah tadi, radian dia 1.047 darabkan 7.329 cm. Maka perimeter dia ialah 7.329 tambah 7, kita akan dapat 14.329. Alright. Okey, so ada masalah? Tenang aja, soalan B. Okey, itu perimeter tembiring. Baik, seterusnya kita lihat soalan tengok soalan C pula Soalan C. Okey, ada yang nak salin ke? Screenshot je lah boleh kalau boleh. Okey, so kalau kita tengok soalan C luas bagi kawasan berlorek. Apa ideanya? Cara kita dapat keluar kawasan berlorek ni. Ada sesiapa nak boleh bagi idea? Kita dapat luas. Tak dengar? Apa tu? Kita dapat luas bulatan tolak ya segitiga punya. Ya, betul. Luas bulatan yang besar, satu bulatan 360 darjah. Itu je kita kena cari Tolak dengan luas segitiga yang kecil itu, yang AOB. Okey, so macam biasa, boleh tak kita gunakan luas bulatan 1/2J kuasa 2 theta? Yang ini, boleh tak kita gunakan? Boleh Dengan J theta ni 360 darjah radian dia. Okey, satu pusingan. Okey, yang ini cikgu masih gemar gunakan AB sin theta. Okey, ini untuk segitiga lah. Okey, so apa cerita dia? Ini dia. 1/2 jejari dia 7 sebab sini OA dia jejari dengan OB ni jejari. 7 kuasa 2, 2 darab theta. Kenapa 2 darab theta? Itu saya tanya dulu. Kenapa theta tu 2 darab theta? Siapa tahu? Ini. 360 darjah lah tu maksudnya. Sebab theta 360 darjah. Ya, betul. 180 darjah ni untuk okey. Radian pi kita. Dan kalau 2 darab pi ialah 360 darjah. So ini radian, ini rad, ini darjah So kena hati-hatilah. So yang ini kita kena gunakan radian Radian sebab itu ini bersamaan dengan 360 darjah. Okey. Tapi radian dia 2 darab pi dan pi itu adalah 3.142. Ingat 3.142. Jadi awak kira bahagian ini dan yang sebelah sini kita tahu bahawa sudut ini adalah 60 darjah. Okey. So gunakan istilah trigonometri sekali lagi. Saya nak ingatkan theta untuk trigonometri kena guna degree ataupun darjah. Okey. So darjah. So 7/7. Kenapa 7? Sebab sini dia 7 dan sini pun 7. So nak guna rumus ni senang.
Kalau ada sudut di tengah-tengah dia tu, sisi kiri dan kanan dia mesti ada nilai. Dapatlah luas segitiga dia. Jadi jumlahkan, tolakkan ya. Yang besar, ini yang besar, konsep besar, tolak kecil. Okey. So maknanya bulatan yang tu besar, tolak yang luas segitiga yang kecil, kita akan dapat kira balik. Sebab 2.3142. And then kita akan dapat jawapan 132.74 cm square. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya tentang soalan ini? Ada? Cikgu contohkan cikgu, kalau saya guna pi j kuasa 2 tolak dengan luas segitiga. Boleh ke cikgu? Pi j kuasa 2 boleh? Pi j kuasa 2 satu bulatan kan? Boleh juga. Ya. Okey, Baik. pi j kuasa 2. Sama juga kan? Sebab yalah, ini pun kuasa 2 dengan kuasa 2 ni dah cancel lah. So jawapannya okey, pi j kuasa 2 lah. Sama jugalah kan? Okey. So, ada persoalan lain? Boleh Okey, faham semua Okey, seterusnya soalan bulatan Tolong ingat rumus yang digunakan, mana satu nak guna radian, mana satu nak gunakan darjah. Trigonometri hanya guna darjah saja. Sebab cikgu tengok baru ni murid-murid dia gunakan trigonometri bila buat soalan bulatan, darjah tu dia gunakan radian juga. Dah salah kan, dah banyak salah. Hati-hati konsep tu. Okey, kita tengok soalan yang kelima daripada modul yang cikgu berikan. Okey, agak rumit sikit soalan ini, kena faham betul-betul. Baik, Raja 3 menunjukkan keratan rentas pintu hadapan sebuah bangsal di mana A, B, C, D adalah sebuah segi empat tepat dan O, A, P, B adalah sebuah sektor berpusat di O. Okay, ini O dengan jejari R. Ini R. So, kalau kita lihat, ini merupakan satu sektor bulatan. Ini pintu sebenarnya. So, ini contoh contoh. Tapi yang bahagian ini adalah sektor bulatan. Okey, yang panjang yang seterusnya PQ adalah pembahagi dua sama serenjang AB. Okey, PQ adalah pembahagi sama serenjang dengan AB. Okey, so maknanya AQ dan QB tu sama panjang. Okay, ini Q ni tengah-tengah AB. Yang mana AB ialah 8. Okay, so sepanjang A ke B tu 8. Maknanya sini 4 dan sini 4 lah kalau ikutkan Dan panjang PQ adalah 2 cm. Okay, so gunakan pi 3.142. Hitung nilai R dalam meter. Kemudian seterusnya cari perimeter kawasan berlorek and then cari luas kawasan berlorek. Okey, tengok satu persatu Okey, so sekarang ni kita dah dapat maklumat bahawa AQ 4, QB 4 dan PQ adalah 2. Hitung nilai R dalam meter. Okey, apa cara kita boleh buat? Ada siapa dapat idea? Cari OQ. Cari OQ. Okey, so nak cari OQ tu macam mana? OQ adalah R tolak dengan 2. Ya, betul. So, OQ tu adalah R tolak dengan 2. Okey, so kita lihat kat sini. OQ tapi dalam bentuk OQ panjang ini panjang ini OQ ni panjang ini ialah R tolak 2. Kenapa R tolak 2? Sebab ini jejari juga daripada P ke O ni masih jejari, iaitu jejari dia R. So kita tahu panjang 2 tu saja. So maknanya OQ tu adalah R tolak 2. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, so maknanya panjang OQ tu adalah R tolak 2. So cikgu tulis balik. Okey, yang panjang ini panjang OQ atau QO lah R tolak 2. So kita dah tahu panjang ini 4. Kalau kita lihat segitiga ni. Okey, segitiga. Okey. Untuk dapatkan R. Okey, untuk dapatkan R yang ini. Okey. Kita gunakan teorem Pythagoras, betul tak? Okey, so kalau kita gunakan teorem Pythagoras, okey, kita gunakan segitiga ini dulu. Okey, kita concentrate dengan gunakan segitiga ini. Hilang pula. Okey, sorry. Okey, maka yang ini ini teorem Pythagoras
Ya, sebab 4 kuasa 2 yang ini 4 kuasa 2 dengan R tolak 2 kuasa 2 puncakan ini kaedah teorem Pythagoras untuk dapat R okey, Pythagoras. Okay. Untuk dapatkan R. So kita buat macam ni dulu. Betulkan satu persamaan R sama dengan punca 4 kuasa 2 tambah R tolak 2 kuasa 2. Yang lain tu awak kira satu persatu. Punca pindah sebelah R jadi R kuasa 2. 4 kuasa 2 di sini. Okay. R tolak 2 ni awak kena kembangkan hingga awak dapat inilah. Okay. So R kuasa 2 sama dengan 16 tambah R kuasa 2 tolak 4. Ini dah hasil daripada kembang R tolak 2 kuasa 2 tadi. And then tambah tolak. Mana kita boleh tambah, mana kita tolak. R kuasa 2 ni dah boleh hilang rasanya. Okay. R kuasa 2 ni dah hilang. Kenapa boleh hilang? Lepas tu R kuasa 2 kalau dipindah sana dia tolak. Ya. So tinggallah ini 16 tambah 4 20. Tempat R tinggal. So R ialah 5 dalam meter dia nak dalam meter. So kita bagi jawapan 5 meter. Okey, ada masalah? Setakat ni? Cikgu, Ya. Cikgu, boleh terangkan sekali kenapa R tolak 2 ke tak? Oh, R tolak 2 Okey, sebab kita okey, baik macam ni Sebab yang cikgu padam dulu yang lain-lain bagi kita nampak clear sikit. Okey. Yang ni. Okey. Alright. So kita patah balik. Kenapa dia R tolak 2 Okey, sebab kan kenapa R tolak 2? Sebab kita ini panjang berapa? Siapa tahu panjang ini? Dari P ke O. Siapa tahu? P ke O. Ni cikgu highlightkan ni. Nampak tak garisan hijau ni? Okey. Berapa panjang dia? Sama tak dengan R? Sama. Sama. Okey. So dia sama. Panjang ni R. So apakah QO? Cikgu nak QO pula. Bukankah QO tu adalah R tolak 2? Betul tak? Logik tak? Okey. Sepanjang ya, PO ni adalah R. Tapi untuk panjang QO saja, okey, sekali lagi PO adalah R. Tapi cikgu nak QO sahaja. Ini 2. Setakat ini 2. So kalau QO berapa? QO adalah R tolak 2. Okey. So thank you. Okay. Okay, so sebab itu kita gunakan teorem Pythagoras yang mana 4 ni adalah yang ini yang ini. Okay. And then R tolak 2 adalah panjang yang inilah So guna teorem Pythagoras ni, sebab itu gunalah algebra awak masing-masing sehingga awak dapat R sama dengan 5 meter. Cantiklah. Okay, faham So R sama dengan 5 meter. Okey, dah dapat ni dah senang dah. Dia biasanya soalan A ni dia rumit sikit. Dia rumit sangat. Macam mana nak cari? Biasanya mana-mana soalan pun sama. Kena fikir dalam sikit lah hingga awak dapat nilai tersebut. Okey, so yang seterusnya cari perimeter. Okey, perimeter kawasan berlorek ini dah mudah. Sebab kita dah tahu AQ4 dan QB4. So itu 8. Yang kita nak cari sekarang adalah panjang lengkung. Okey, so panjang. Ya saya. Cikgu macam mana nak tahu perimeter apa? Sebab dia tak tanya pun untuk kawasan berlorek. Ni daripada soalan tadi, awal tadi cikgu lupa nak tunjuk awak. Cikgu tak lekat ni. Ni sambungan dia. Soalan awal tu kata apa? Kawasan berlorek. Dia kata perimeter. Dia masuk kat sini, dia sambung ni. Nampak ni. Seterusnya cari perimeter dalam meter. Luas dalam meter. Permukaan melengkung bangsa seperti yang berlorek. Itulah. Ayat dia macam dia separate kat situ kan. Patutnya dia dua-dua ni cakap kawasan berlorek, tapi dia separate jadikan satu lah. Okay. Alright. So hati-hati Okay, so memang betul. Mula pun cikgu baca pun kawasan mana nak perimeter ni. Tiba-tiba tak baca yang kat bawah tu rupanya kawasan yang berlorek. So maknanya perimeter dalam meter kawasan berlorek. So kita dah tahu ini 4 tambah 4 jadi 8. Okay, situ dah tahu. Okey. Cikgu cari apa ni? Kita nak cari sudut. Betul tak? Okey. Pertama nak cari lengkung APB tu, kita kena tahu sudut dia dulu. Betul tak?
Okay, so kita dah tahu OQ tu 3. Macam mana cikgu tahu OQ 3? OQ 5 tolak 2. Ya, betul. Sebab daripada soalan awal tadi, kita dah dapat 5 meter ni. Sepanjang ni, jari dia R dia 5. Okay, tapi OQ tu ialah 5 tolak 2 lah. So, jawapannya untuk segitiga yang kita tumpukan itu, okay, ialah 3. Kat sini 3, sini 4. Dan kita tahu juga itu ada 5. Kan? Baik, boleh? Okey, situ pun 5. Jadi, apa yang kita kena buat? Cari sudut AOQ. Nak gunakan tangent ke, sin ke, cos? Mana-mana? Apa cadangan awak? Sebenarnya mana-mana boleh Nak gunakan tangent boleh, nak gunakan cos boleh, nak gunakan sin pun boleh. Tak ada masalah. Sebab semua sisi ni kita dah tahu dia punya angle dia. Jadi, cikgu gunakan tangent lah senang So, tangent AOQ ni yang bahagian ini Yang bahagian ini sudut. Okey, sudut ini Okey, seterusnya. Okey, dapat 53.13 darjah. Okey, so dapat 53.1 darjah ni seterusnya kita nak cari sudut keseluruhan tetah tu. Tetah tu bernilai 2 darab 53.13 darjah. So, dapatlah 106.26 darjah. So, apakah lengkuk? Okey. Dan kita kena tukar dalam radian. Okey, sebab nak tahu lengkuk tu kita isi dalam radian So, pastikan darab dengan 3.142 per 180. So, dalam radian 1.855 radian. Alright. So, dah dapat sudut dalam radian ni, barulah kita boleh cari panjang lengkuk AB. Okey, 1.855 sudut dia. Gunakan S sama dengan jari theta. Okey, sehingga kita dapat jawapan 5 darab 1.855. Okey. Belum. Darab lah. Darab dengan 5 darab 1.85, 9.275. Itu panjang lengkuk dia sahaja. Sebab kita nak cari perimeter AB dengan panjang lengkuk PAP. Kita punya jawapan tambahkan dengan AB punya panjang 8 cm dengan lengkuk 9.275. Kita dapatlah jawapannya 17.275 meter. Dalam meter dia cakap dalam meter. Okey, faham tak setakat ni? Boleh Okey, penggunaan trigonometri pun kena mahir juga Cikgu tengok ramai yang masih tak faham penggunaan trigonometri tu. Dia nak cari sudut dan bagai, okey, so seterusnya kita lihat soalan C. Luas dalam meter kuasa 2 kawasan berlorek. Seperti mana soalan minta awal tadi So, ini senang aja. Seperti mana kita dah belajar tadi itu. Yang besar tolak dengan yang segitiga yang kecil. Okey, sektor yang besar. Oleh kerana kita dah tahu sudut tetah dia dalam radian tak tahu, dalam darjah pun kita dah tahu sudut ini. Okey, ini 1.855. Dalam darjah 41.41 darjah. So, masih lagi cikgu gunakan sudut rumus segitiga ni. Cikgu masih gemar gunakan 1/2 AB sin theta. Okey, nak guna tinggi dan tapak pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu lebih gemar gunakan yang rumus ini Okey, so pastikan masukkan nilai yang betul. Okey, AB tu di sini 5 sini 5, sini 5. Sudut tengah-tengah dah tahu itu 106.26 darjah. Okey, yang lain tu awak tambah tolak, maka awak akan dapat akhir jawapan kita 11.19 meter kuasa 2 dalam meter kuasa 2. Okey, takat ni faham tak? Boleh lah Faham. Okay, faham lah. Alright. Okey, so rasanya sampai ini je kot. Ada lagi soalan lain? Tak ada kot. Okey, dah tak ada dah. Tamat. Baik, itu saja untuk malam ini. Saya harap awak faham apa cikgu nak bincangkan. Okey. Cuma nanti esok cikgu akan bagi soalan kuis. Okey. Soalan kuis yang mana apa kita belajar malam ni, awak soalan-soalannya tu kita kemukakan balik dalam kuis dan cuba jawab dengan baik. Alright, so nak tengok berapa ramai yang tak dapat datang hari ni, dia boleh tengok video juga dan dia boleh jawab soalan kuis esok. Bukan malam ni malam ni awak dah belajar, awak rehat-rehat sikitlah.
Cikgu tak nak force sangat. Saya rasa dah banyak sangat input lah daripada pagi, petang tadi kan, kalau ada lah. Okay, so jangan lupa isi kehadiran. Ada masalah tak pengisian kehadiran, beritahu cikgu. Cikgu tengok dalam Telegram. Sebab cikgu tak perasan mesej kat sini. Okay, tak ada buat masa ni tak ada siapa ada masalah pengisian. Okay, so kita ada lebih kurang 41 orang, maknanya 42 orang, maknanya mesti ada 42 kehadiran pengisian. Okay, tolong isi dulu sebelum cikgu keluar. Okay, peringatan kita akan buat kelas malam setiap hari Jumaat. Kemungkinan besar bila seminggu atau 2 minggu nak hampir-hampir dekat exam AdMed tu, cikgu mungkin akan kerap seminggu 2 atau 3 kali untuk persediaan AdMed. Setuju seminggu lah, macam seminggu nak dekat ujian peperiksaan SPM AdMed tu, mungkin cikgu akan kerap setiap malam ke apa ke, awak standby je lah. Okay, untuk persediaan awak semua. Alright, so ada apa masalah lain? Ada tak? Tak ada Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana datang. Nanti kita jumpa lagi online pada